Nanti ayah buatlah. Assalamualaikum. Ni nak tengok. Dia orang selera kat mana? Betul tak tahu saya datang. Ha? Ini stok ni berapa kali seminggu sampai? 2 kali ya? Oh, ikan selar. Ikan selar. Tinggi dia 80. 146, bagus. Perkara pertama, saya nak pastikan kondisi dan fasiliti anak-anak berada di MRSN ni berada pada tahap yang terbaik. Sebab Mara banyak mengeluarkan wang. Dan wang ini bukan wang saya, wang rakyat. Ada apa-apa nak tanya? Saya bagi peluang. Saya amat mengujilah Datuk dan seluruh warga Mara dan semua ni memberikan akademik terbaik yang mampu mengangkat Melayu itu sendiri untuk dekat dunia. Yang orang kata kita tetap berjalan. Ini kena tepuk pula. Boleh tepuk? Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سبلا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا المعصرات ماء ثجاجا. Semua sekali. Yauma yunfakhu fis سور فتأتون أفواجا وفتحت السماء Sadaqallahul Azim. Bangunan ada crack, ya. Keadaan yang tidak selamat. Menaik taraf ubah suai asrama lelaki sudah mula Disember 2024, betul ke? Kerja pembaikan jejantas dan menara tangki air. Dah mula kerja belum? Kenapa you giling-giling kepala ni? Ini sebab saya terjah ni. Ini saya ni yang baru siap lah. Rumah model. Yang baru siap. Saya nampak macam baru nak kemas lah semua. Wah, baru nak tunjuk kerja macam buku. Esok exam. Exam apa? 5. Macam mana ini lagi besar ni? Sama exam? Ni luka baru. Kalau luka baru lagi besar. Apa? Dalam? Macam-macam lah you ni. Macam kata yang 2 semua? Baju. Baju. Okey. Nak saya juga. Mana kata bila air tekanan rendah mana? Air kuat di sini. Yang mana kat dalam? Di sini kalau Ni? ada mandi, dah ramai orang mandi kan. Dia akan gini. Dia bertakung. Ini yang baru dia pasang semua ni. Nanti bila air budak-budak tu memang akan macam ni lah. Maknanya kos itu untuk keseluruhan asrama. 1.4 juta, 1 juta lebih. Oh.